Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, orang kaya secara umumnya memang patut sombong. Walaupun sombong ini diberkahi oleh Allah. Bahkan neraka dalam hadis yang sahih Muslim, neraka dan syurga ihtaja, yakni berbala. Siapakah lebih baik? Neraka kata fiyal aghniya, dalam aku ni orang-orang kaya belaka, kata neraka. Aku paling mulia. Kata syurga tak. Dalam aku fiyal fuqara, orang-orang fakir belaka. Akulah paling syurga, akulah paling mulia. Maka Allah Ta'ala berkata, wahai neraka, kamu pemulia, kamu azabku. Wahai syurga, kamu pemulia, kamu rahmatku. Yang aku merahmati hamba-Ku yang aku kehendaki. Dua-dua mulia. Maka muslimin dan muslimat sekalian, neraka menyangka dia telah melaksanakan tanggungjawab kerana dia bakar orang kaya dan dibakar orang sombong, mutakabbirun. Manakala syurga menganggap dia paling mulia kerana dia tawaduk, menyimpan orang-orang tawaduk. Maka Allah Ta'ala kata dua-dua mulia kerana kamu melaksanakan perintah aku, membakar dan memberi nikmat kepada orang yang aku tetapkan. Tetapi kalau sombong ni datang daripada orang miskin yang tak ada apa-apa, harta tak ada, pangkat tak ada, jawatan tak ada, tiba-tiba sombong, maka saudara dia lebih buruk. Cerita sombong ni saudara jangan fikir sombong orang yang angkat hidung tu. Ialah orang yang tak datang ke masjid, dia sombong. Orang kaya tak datang ke masjid, memang dia sombong, sibuk urusan itu dan ini. Orang miskin, apa sebab dia tak datang masjid? Adakah dia ada saham? Ada ladang-ladang kuda? Ada sekian-sekian? Tak ada alasan, maka dia sombong. Orang kaya tak datang menuntut ilmu, memang patutlah dia. Dia sombong dia tu. Dia tak boleh duduk dengan orang biasa. Tapi orang miskin yang tak boleh duduk dalam majlis ilmu, apa kenanya? Apa masalah mereka ni? Maka ini di antara perkara yang bersifat sombong. Jangan kita cerita sombong angkat hidung, jalan depan orang, angkat apa ni, kadang buka dada, bukan. Sombong ialah orang yang lari daripada agama Allah. Orang lari daripada agama Allah ini orang sombong, yang tidak mau dengar kebenaran. Sebab itu Nabi SAW ketika mana menafsirkan orang sombong, mutakabbir, Nabi kata batarul haq, orang yang tolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan menghina manusia. Kalau tak datang kuliah, hina pula orang pergi kuliah. Kalau tak datang masjid, hina pula ahli masjid. Kalau tak pergi haji, hina pula orang balik haji. Tu pergi haji bukan ikhlas sangat tu, orang panggil haji. Kalau tak pergi umrah, hina pula orang pergi umrah. Dahlah dia tak buat baik, dihina pula orang yang buat baik. Maka ini orang sombong. Orang kaya bukan kita kata dia diberi keunsuran, tapi harta benda yang mengelilinginya menyebabkan dia sombong, sehinggalah dia sedar, dia insaf. Tapi orang miskin, apa yang mengelilinginya untuk dia sombong? Apa dia? Tanya orang-orang miskin yang tak ada kebun, bahkan tak ada tapak rumah, hanya menyewa. Apa yang menyebabkan kamu sombong? Tak nak datang ke masjid, tak nak belajar, tidak mau sama-sama berjemaah, tidak mau sama-sama mengingati Allah. Apa sebab? Maka orang ni paling dibenci oleh Allah. Ini yang disebut oleh ulama bankrupt di dunia dan bankrupt di akhirat. Dunia tak dapat apa, akhirat pun tak dapat apa. Sedangkan zaman para sahabat, orang miskin menggunakan peluang kemiskinan untuk mendampingi Rasulullah. Orang kaya sibuk, ada waktu mereka juga nak damping Rasulullah, tapi ada waktu mereka perlu pergi ke pasar. Bila ditanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kenapa kamu alim sangat? Walau kamu masuk Islam lambat. Orang-orang Ansar lebih dulu memeluk Islam daripada kamu. Demikian juga Muhajirin yang lain. Abu Hurairah sudah hidup miskin zaman Nabi SAW. Dia kata, kerana orang-orang kaya, mereka sibuk safqah fi suq, sibuk jual beli di pasar. Artinya mereka semayang subuh dengan Rasulullah, dapat dengar kuliah pun sekerat separuh. Nabi tidak mencela mereka. Tetapi orang miskin ini menampal dan menampung kekurangan orang kaya. Kerana orang kaya ini bersifat tawaduk, sudah meniaga, dijumpa orang miskin, tanya hukum, tanya hadis apa yang dibaca tadi. Orang miskin ruangnya banyak. Sebab itu kita dapati sahabat-sahabat yang alim di kalangan orang yang miskin, yang menggunakan seluruh peluang kemiskinannya untuk menuntut ilmu. Tapi kita zaman kita terbalik. Orang miskin menggunakan seluruh peluang kemiskinannya untuk semakin tahu kepada Allah, untuk semakin jauh daripada Allah. Menggunakan seluruh peluang kemiskinan dia untuk tidak mendekatkan diri dengan Allah.
maka ini orang paling malang. Manakala orang kaya pula sombong untuk mendengar maklumat dan ilmu-ilmu daripada orang yang ada peluang belajar. Sombong. Dia tak nak dekat pada ustaz, dia tak nak tanya fatwa-fatwa pada alim ulama. Yang zaman sahabat dulu orang kaya, dia ruang tu ada tawaduk. Mereka tak ada ruang untuk ilmu, mereka ada ruang tawaduk yang menyebabkan mereka mendengar kebenaran daripada orang-orang miskin yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu mereka melengkapkan antara satu sama lain. Si kaya beri lebihan harta kepada si miskin, si miskin beri lebihan ilmu pada orang kaya. Kan hebat, saling memerlukan antara satu sama lain. Orang kaya dia ada lebih harta, beri pada orang miskin. Orang miskin dia ada lebih masa yang menyebabkan dia ada lebihan ilmu. Maksud lebihan ilmu, ruang untuk ilmu yang banyak, maka dia menyampaikan ilmu pada orang kaya. Maka kedua-duanya mendapat pahala. Tetapi kita dua-dua lagi. Orang alim kita sibuk bisnes, orang miskin kita menggunakan peluang kemiskinan untuk memberi alasan untuk tak datang ke masjid sekian-sekian. Orang kaya menggunakan seluruh peluang kesibukannya juga untuk memberi alasan. Akhirnya agama Allah ditinggalkan. Agama Allah kembali menjadi asing walaupun di kalangan penganut mereka. Kerana itu benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-Islam ghariba wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam bermula dalam keadaan asing, tak terkenal dagang. Hanya beberapa orang saja, beberapa puluh orang saja, beberapa ratus orang saja. Yang ribu-ribu, puluh ribu, ratus ribu itu durhaka pada Allah. Dan Islam menjadi kuat, kemudian kembali menjadi dagang, sehingga kembali menjadi sedikit, bukan sedikit penganutnya, sedikit kefahaman. Dulu dagang kerana sedikit penganutnya, zaman Nabi SAW. Sekarang dagang bukan kerana sedikit penganut, penganut ramai, bertambah setiap hari, bertambah setiap hari. Kalau mutak seorang, beratus masuk Islam. Sebab ini janji Allah Ta'ala, al-Islamu yazidu wa yankusu wa la yankusu. Islam akan bertambah dan tak akan kurang. Mungkin kurang kat kampung kita, memang kat lain bertambah no. Dekat Eropah bertambah beribu masuk Islam dalam satu bulan. Kalau tempat kita beribu murtad, kat lain puluh ribu masuk Islam. Cuma ini bukan makna kita membiarkan murtad, bukan. Kita nak sebut Islam yang agama Allah. Islam tak akan kurang dengan sebab orang murtad. Bukan Islam bertambah, bertambah penganut tetapi kurang mutunya. Karena itu Nabi SAW berkata, bal antum yawma idzin katsir walakin ka ghusa'is sail. Kamu pada hari itu ramai, tapi umpama buih yang nampak zahir bersatu padu, datang ombak pecah belah. Nampak zahir banyak tapi cepat pecah. Tidak ada yang boleh menjadikan kamu tetap dengan agama kamu. Buih juga ikut ombak tolak. Tak ada sesuatu yang mendasari pegangan kamu. Tak ada jihad, tidak ada mujahadah, tidak ada istiqamah. Yang ada ikut-ikut. Ikut-ikut ni sifat buih. Ikut orang ni, ikut orang ni. Orang ni kata halal, yang pergi kat ni. Orang ni kata haram, pergi yang ni pula. Kita tidak ada pendirian. Maka yang menjadi dagang bukan sedikit jumlah, bukan, tetapi sedikit ilmu, sedikit kepahamannya, sehingga kita sendiri menganggap benarkah benda ni ada dalam Islam.